Tidak ada satu zat yang paling berjasa kepada kita melainkan Allah. Allah lah yang paling berjasa pada kita. Maknanya Allah Ta'ala, dia bukan sekat mencipta kita, dia memberi rezeki pada kita, dia support kita. War-Razzaq, dialah Tuhan yang maha pemberi rezeki. Maka selayaknya kepada dia yang berjasa pada kita, yang support kita, bantu kita, segala-galanya, kita kena membuat pengabdian diri pada dia selayaknya. Sebab pengabdian diri ialah tanda kita mensyukuri dia. Ayat yang menjadi pembuka kepada Al-Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah sebut dia dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia nak habaq dia pemurah, dia penyayang, dia bagi sungguh, dia support semua, sama ada kafir ke orang tu, Islam ke orang tu, taat ke orang tu, beriman ke orang tu, derhaka ke orang tu, semua dia bagi. Maha pemurah, itulah aku. Lepas tu dia habaq Ar-Rahim, dia maha penyayang. Itu untuk siapa? Untuk orang beriman kepada dia.